Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di dalam Makma Bakery di Kolej Kementerian Sarawak Bernam untuk kursus CJ Teknologi Pemprosesan Makanan. Jadi hari ini kita berada di dalam kelas subjek confectionery dan pelajar-pelajar sekarang tengah menghasilkan macaron. Okay, sebelum memulakan amali, pelajar perlu memakai pakaian khas iaitu baju chef, kasut bertutup dan tidak boleh memakai apa-apa aksesori dan berkuku pendek untuk menjaga keselamatan dan kualiti makanan dan produk yang dihasilkan. Okay, cara-cara untuk membuat macaron. Pertama, kita perlu pastikan semua padatan berada pada keadaan yang kering sebab macaron akan menghasilkan meringue terlebih dahulu dan meringue tu sangat sensitif dengan air. Jadi pertama, kita akan hasilkan meringue dulu. Kita akan putar putih telur dan juga gula caster sehingga menjadi kembang dan berbuih. Kemudian kita akan masukkan campuran serbuk badam dan juga gula icing. Kita akan kacau dan putar dia sehingga menjadi bentuk paste seperti ini. Okay, proses seterusnya kita akan pipekan adunan meringue tadi ke atas baking tray dan kita akan rehatkan selama 30 hingga 40 minit sehingga adunan tersebut membentuk kakinya. Sekarang ialah proses untuk meletakkan filling iaitu white chocolate ganache ke dalam macaron yang telah dihasilkan.